markas pemain bola sepak itu tidak dapat menahan perasaan rindu terhadap Muhammad Aish Alris yang meninggal dunia ketika tidur pada 11 Februari lalu. Hari Jumaat yang penuh rasa kerinduan saya dan isteri buat anak syurga kami. Sakit dan pedih bila perasaan ini sekali sekala datang, katanya. Semoga Allah sentiasa berikan kekuatan kepada Zakwan dan isteri menghadapi ujian ini. Ni, Siti buka apa awak hari ni?